Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai golongan manusia yang diberi nikmat secara khusus supaya mereka memberi manfaat kepada orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan terus memberi nikmat-nikmat itu kepada mereka selama mereka berterusan memberi manfaat kepada orang lain. Apabila mereka tidak lagi melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat-nikmat itu daripada mereka dan memberikan kepada orang lain. Riwayat Tabarani dan Hiljatul Awliya. Seterusnya Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyuman yang kamu beri kepada saudaramu yang Islam ialah sedekah. Kamu menyuruh sesiapa berbuat kebaikan dan mencegah sesiapa daripada kemungkaran ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada sesiapa yang telah tersesat ialah sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang lemah penglihatan ialah sedekah. Menepikan batu, duri, tulang dan lain-lain dari jalan ialah sedekah. Kamu mengisi timba saudaramu dengan air daripada timbamu adalah sedekah. Riwayat Tirmizi. Seterusnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berjalan pergi untuk menunaikan hajat saudaranya, maka amalannya itu adalah lebih baik daripada beriktikaf selama 10 tahun. Sesiapa yang beriktikaf selama sehari pun kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalanginya daripada neraka sejauh 3 pandak, iaitu 3 farid, dan lebar setiap farid lebih luas daripada jarak yang antara bumi dan langit. Riwayat Tabarani dan Majma'ul Zawaidah. Seterusnya Sayyidina Jabir bin Abdullah dan Abu Talhah bin Sahal Al-Ansari radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak menghiraukan saudara Islamnya yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menghiraukannya pada ketika dia mengharapkan bantuannya. Sementara itu, sesiapa yang membantu mana-mana saudara Islamnya yang kehormatannya dicabuli dan maruahnya dicemari, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dalam keadaan dia mengharapkan bantuan. Riwayat Abu Daud. Dan yang kehabis sekali, Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengambil berat tentang urusan dan ehwal orang Islam, maka bukanlah dia daripada kalangan orang Islam. Dan sesiapa sepanjang pagi atau sepanjang petang dalam keadaan tidak tulus dan tidak setia terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, kitabnya, imannya, iaitu perintah Islam, dan orang Islam yang biasa, maka bukanlah dia daripada kalangan mereka. Riwayat Tabarani. Jadi apa yang kita dengar masa pendapat saya dalamnya, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad